Berapa lama sesuai untuk kita simpan emas ni? Setahun, 2 tahun ataupun 10 tahun? Jom Fat terangkan yang baru nak mula belajar simpan emas, make sure save video ni supaya boleh rujuk nanti. Emas yang dimaksudkan dengan simpanan adalah emas yang berketulinan paling tinggi iaitu emas 999.9. Emas 999 ni tuan-puan boleh dapatkan dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Jadi kalau emas perhiasan 916 seperti cincin, rantai dan gelang biasanya tak sesuai dijadikan sebagai simpanan ataupun pelaburan. Cukup sekadar para wanita pakai sebagai perhiasan. Sebab kos upah untuk emas 916 jauh lebih tinggi dan mahal disebabkan desain unik pada emas perhiasan tersebut. Okey, dah tahu tentang jenis emas, sekarang tempoh masa yang sesuai pula untuk kita mula simpan. Kalau tuan-puan tengok pada pergerakan harga emas dalam tempoh jangka masa yang pendek, harga emas naik dan turun itu biasa. Tetapi kalau dalam jangka masa yang panjang, harga emas konsisten akan meningkat. Pesan pakar, harga emas naik secara purata 10% setiap tahun. Itu sebab kalau tuan-puan nak simpan emas, pastikan matlamat simpanan untuk kegunaan 2 tahun dan ke atas. Bukan beli hari ni, 2-3 bulan depan terus nak jual. Bukan tak boleh tuan-puan, tapi dah alang-alang simpan emas, biarlah kita simpan emas dengan ilmu. Barulah tak rugi. Sekarang dah lebih jelas kan? Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video dekat profile Fat atau isi back video dekat bawah. Nanti Fat akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.